Hai, salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi. Pertama sekali kita kena tahu sama ada kita di kategori yang mana. B40, M40, T20 ataupun T1. Alright. Kemudian kita cek lagi. Boleh klik di Google. Alright. Kos untuk bersara minima perlu ada RM1 juta. Okey. Dan juga untuk golongan kaya 3.9 juta. Anggaran senang cerita 4 juta lah untuk kos bersara. So, bagaimana? Berapakah simpanan duit yang kita ada? Banyak lagi info di Google, kita boleh type. Okey. Contohnya 84% rakyat Malaysia tiada simpanan. Okey. And then apabila berlaku sesuatu perkara emergency, tiada simpanan RM1,000. Bayangkan. So bisnes apa yang boleh kita buat yang kita dah bayar dia punya maintenance tu? Tak lain tak bukan handphone saja, sebab kita dah bayar bil dan top up. So mulakan sekarang guys, ikut ekosistem yang ada. Okey, InsyaAllah kita akan ada hasilnya. Alright. Sebab komisen daripada bisnes SIM kad Tun Wow ni, bolehlah kita buat tambah-tambah side income kita, tampung kos sara hidup yang memang tinggi, yang memang harga barang naik setiap tahun. Betul tak? Alright, good luck. Boleh order SIM kad sekarang, klik link di bawah. Terima kasih.